masuk syurga tak ada ibadat. Masuk neraka siang malam pagi petang, kamu akan disalai, dilanyak oleh para malaikat, dihentam dan dikatok oleh para malaikat. Tak ada ibadat. Faham? Kita faham? Kalau esok adalah ajal kamu, bermaksud esok hari terakhir kamu bertemu dengan solat buat selama-lamanya. Malam ni baru sedar ni, malam ni kita baru faham. Barzakh tak ada ibadat, padang mahsyar tak ada ibadat, atas titian sirat tak ada ibadat, dalam syurga tak ada ibadat, dalam neraka tak ada ibadat. Ustaz, maksudnya kalau mati malam ni last, mati malam ni yang terakhir. Tak sah kita semayang maghrib last. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah lafaz terakhir kita kalau malam ni kita mati.